Hello, selamat datang ke podcast Doktor Cakap. Okey, hari ni kita ada Fah, co-host kita, sangat jelita. Terima Apa kasih, kita nak Doktor. cakap hari ni, Fah? Okey, hari ni kita akan membincangkan tentang topik ice floaters. Ya, dan siapakah doktor mana yang akan bercakap hari ni? Ya, Doktor mana hari Kita ni yang kita kenalkan. bawakan? Kenalkan diri. Mari kita Kenalkan kenalkan. diri please, Dr. Musha. Dr. Musha. Nama saya Dr. Musha. Saya doktor pakar mata dan juga pakar bahagian retina daripada dua hospital, KPJ Ampang Puteri dan juga KPJ Eye Care atau Pusat Mata KPJ di Tawanan. Alright, selamat datang ya. Selamat datang, Doktor. Alright, thank you. Apa khabar, Doktor? Sihat. Okey, jom. Okey, Tanya. so Doktor, Alfa ada beberapa soalan untuk Doktor ni. Okey, antaranya, Doktor, apa yang selalu bergerak dalam mata kita tu? Macam rimas lah rasa, Doktor. Siapa Banyak yang selalu kena yang mata gerak tu? Maksudnya mak dia macam mana? Dia macam ni, Doktor. Sebab mak saya, dia pernah cakap dengan saya, Kakak, Mama rasa dalam mata Mama ni ada something benda yang bergerak atau Pasal tak? cakap nak Macam nak pukul tak dapat. Dia macam ada lalat-lalat macam tu, Doktor. Adakah itu apa eye kita panggil floaters? tu? Betul. Yang tu memang eye floaters. Maksudnya dia rasa kalau dia tengok benda tu, dia kalau mata dia bergerak kan, and then dia akan ikut lah. dia akan ikut kiri kanan tapi bila rasa nak pegang tu tak ada. Ya, Kan? Doktor, betul. Itu memang eye floaters. Betul. Doktor, nama lain selain daripada eye floaters bahasa Inggeris kan, Doktor? Betul. Kalau untuk boleh tak terangkan Ya, apa tu betul, benda tu Doktor. sebenarnya? dalam Saya bahasa? sebenarnya dah lama nak cakap perkataan Melayu untuk floaters. Tak jumpa-jumpa lagi ya. Bukan apa. Kalau floaters maksudnya benda yang terapung. Betul. Ya, Kalau floaters terapung. tapi dia ada 3 perkataan. Kan? Yang Floaters is just one sentence. Benda je. terapung adalah 3 perkataan. Kan? Tapi kebanyakan bila kita dah start introduce floaters tu, kebanyakan patient insyaAllah dia akan lebih alert Dia juga. Tapi boleh juga nak guna perkataan yang ada benda terapung. So apa benda kita nak tu bagi sebenarnya? penonton faham. Apa benda tu sebenarnya? Ya, Okay, Doktor. kalau nak tahu kenapa floaters berlaku dengan penuaan, sebab mata kita ni kan dia bulat kan. Okay. Bila kita Macam cakap bola. macam bola kan, bulat macam bola. Lepas tu dekat tengah-tengah mata tu dia bukan Ruang kosong. tu, ruang bola dia tu. bukan kosong. Dia ada gel. Dia macam yang saya selalu cakap macam agak-agak Penuhi semi dengan solid. gel. Semi solid. okey. Dia bukan kosong, ada air tak. Dia ada Macam gel. ikan kan? Kadang-kadang Macam makan ikan. ikan kan? Tengah dalam mati gel ikan. kan? Yes. okey. Kita panggil So biji gel ikan. tu, Gel lah dekat dalam. So gel tu masa kita muda dia kental. Agak-agak yang sangat kental. Sebab dia collagen. Sebenarnya collagen dan penuh collagen. So dia ada banyak jenis collagen kat dalam tu kan. So bila kita meningkat usia, collagen tu jadi cair lah macam kita orang tua kan. Kulit kita jadi kendur. Sama konsep berlaku. Gel dalam mata tu pun kendur. Kendur. Bila dah Bila dia semakin kendur, berusia. betul. Bila dia kendur, dia boleh bergerak lah. Bila yang lembik sikit kan. Floaters tu ialah gel yang bergerak Gel yang dalam kendur. Gel yang Betul. bergerak. Gel yang Sebab kendur. kita gerak kanan, digerak kanan, kiri, digerak kiri kan. Dia ikut je pergerakan mata kita sebab dia dah lembik. Tapi macam mana yang nampak lagi ketara? Sebab sakit cakap dekat tempat yang Biasanya terang kan? floaters ni ketara dalam keadaan cahaya. Kalau ada background cahaya tu lah. Biasa patient akan kata, kalau saya keluar rumah doktor, nampak. Nampak. Floaters. Tapi kalau saya duduk tempat gelap, tak nampak. Usia berapa tu, Doktor, selalu yang Floaters. ya, floaters? Selalunya umur 60 ke atas. 60 ke atas. Ataupun it can be juga tinggi awal sikit. Kalau biasanya kalau pesakit pernah ada history terhentak mata dia satu, ataupun dia bola mata dia panjang, power dia tinggi. Apa penyebab floaters kan? Satu penuaan. Lepas tu yang satu lagi yang bahaya penyakit lah. Penyakit Seperti contoh, kalau benda tu darah, could be kencing manis atau urat terkoyak kan. Kalau darah putih could be radang atau penjangkitan kuman. So konsep floaters besar kan. Kalau yang terkoyak tu apa maksudnya? Apa yang terkoyak tu? Apa yang terkoyak? Apa yang bahaya? Apa yang bahaya tentang tu? benda koyak tu? Okay, Macam mana urgency? Kalau let's say kita ada contoh pesakit tu bola mata dia panjang. Selalunya kes terkoyak ni dia punya urat tu ada unsur-unsur tidak sihat atau tidak kuat. Tiba-tiba patient kata ada floaters. So apa yang berlaku selalunya, masa gel tu tengah kecut, dia secara tidak sengaja dia akan tarik juga, kadang-kadang dia boleh tarik urat terdekat. Gel tu duduk sebelah urat sebenarnya. So bila dia kecut, kadang-kadang dia tarik urat sebelah dia tu. Bila dia tarik urat sebelah dia tu, itu yang menyebabkan koyak. Bila koyak, dia macam wallpaper. Tiba-tiba bila ada koyak kat situ, kalau dia kita tak rawat, akan berebak. ada air. Dia pula koyak tu tak berebak. Koyak tu kat situ je. Air boleh masuk dalam lubang tu. Celah-celah tu air akan masuk. Nanti wallpaper tu semua tercabut. Menyebabkan urat lekang. So itu benda yang paling lazim berlaku, yang kita kata floaters yang bahaya.
So kalau boleh kita bagi Yang paling pesakit menakutkan, nampak je floaters tu Terus tiba-tiba jumpa doktor. jumpa doktor, pastikan kalau kita dapat detect koyak tu, bagusnya kita boleh laser terus. Tak payah operation. Tak payah operation. Tak payah operation. Kita boleh laser terus. Tapi kalau the moment katalah contoh biar, katalah dapat floaters hari ni dan katalah ada koyak, dalam masa 1-2 hari memang laju. Dan biasanya kalau urat lekang tak boleh laser, Memang kena operate lah kena doktor. operate. So kalau Apa datang tujuan awal, laser tu? Maksud laser tu dia apa kita buat sebenarnya? apa kita buat? So katalah kita nampak wallpaper tu terkoyak kan. So apa kita orang buat tu, kita orang tak pagar tau, macam gam. Laser tu sebenarnya macam ibarat gam lah. Gam kita tutup keliling koyak tu, sebab koyak tu kita tak nak elak. Bila dia berlaku je kita letak gam siap-siap. Kan. Cuma special gam dia tu ataupun laser tu dia tak lekat terus. Maksudnya kata contoh saya laser hari ni, dia kan kalau gam kita lekat hari ni dia melekat kan. Betul doktor. Untuk laser koyak ni kita gam hari ni dia melekat lah lagi 2-3 minggu. Takut tak rawatan laser tu? Takut Cerita sikit tak macam mana? Sakit itulah. kan doktor. Orang dengan laser kadang lari terus. Orang takut. Sebab laser bukan operation. Laser tu pure laser, maksudnya tak ada luka, tak ada apa-apa, diguna cahaya. Kan? So bila patient cakap sakit tak laser? Jawab tak. Kenapa tak sakit? Masa nak buat laser tu kita bagi buat kebas. Satu. Nombor 2, laser tu tak ada sensation sakit dekat dalam mata. Mata kita ni dekat dalam mata tu dia tak ada sensation. Kan? So bila kita laser tu, bila cahaya bersentuhan dengan retina tu, tempat kita nak laser tu tak sakit. Berapa lama laser tu? Sekejap je, bergantung pada koyak tu macam mana. Kalau koyak tu sikit, Selalu 5 minit pun cepat. Koyak satu koyak ke kadang-kadang dia boleh banyak. Boleh, tapi kalau banyak koyak ataupun besar koyak, lamalah sikit. Okey. Kan. So laser tu dia bukan macam cataract operation, dia lain cerita dia kan. Berbeza. So lepas laser tu tak ada patient kata lagi terang, tak lepas tu tak. Sama je Sama sebenarnya. saja. Dia Cuma cuma kita nak protect floaters tu lah doktor. supaya anda tidak perlu melalui Proses pembedahan. Ini untuk floaters yang bahaya lah kan. Kawan saya doktor baru-baru ni dia ada sakit mata. So after dia sakit mata tu, dah sembuh sakit mata tu, dia kata aku ada nampak benda macam lalu lalang dalam mata dia. I think floaters lah kan doktor. Betul. So adakah disebabkan punca tu sakit mata tu boleh menyebabkan floaters? Berlakunya floaters tu. Floaters yang macam tu dia boleh juga berlaku, tapi kita kena pastikan dia bukan floaters yang bahaya. Kalau floaters yang berkaitan dengan mata merah, mata sakit, dia boleh sebenarnya floaters yang berbahaya. So yang kita cerita tadi tu aging process kan. Aging process. Yang tu floaters tu bersikap single, macam tali, macam berbenang, macam nyamuk. Tapi biasanya 1 atau 2 je. Tapi kalau let's say floaters yang berkaitan dengan sakit mata yang merah, Kawan you kena check itulah. Kena check lah Takut dia jadi floaters yang disebabkan oleh radang. Radang. Sebab floaters tu can be anything. Apa-apa pun boleh terapung dalam mata. Dia punya gel pun boleh, darah pun boleh, sel darah putih sebab radang pun boleh. So anything that float in that space, dalam lubang mata kita tu kan, kalau dia berterbang. So yang tu kira kategori bahaya. Yang tu kategori bahaya. Itu memang tak bahaya macam yang penuaan. Dia selalu penuaan, single floaters, pandangan okey. Doktor, macam untuk floaters ni, ada tak cara kita nak kontrol supaya kita tak kena floaters ni? Dia tak boleh, kita tak boleh elak. Gel tu tetap akan kecut. Apa akan berlaku dengan masa, selalunya gel tu dia makin lama makin kecut. Kenapa pesakit nampak floaters tu? Sebab dia berada di tengah-tengah ruang pandangan kan. Tapi lama-lama dia akan kecut dan dia akan duduk kat bawah. Sebab by gravity kan dia akan turun. Lama-lama bila floaters tu makin kecut, makin turun ke bawah, lama-lama pesakit dah tak perasan dah. Sebab tu sebab kita tak kacau dia. So ingat dah secure lah. Dia turun ke bawah. Ni untuk floaters yang tak bahaya tu. Floaters penuaan, dia biasa doktor tak akan buat apa-apa. Provided tak ada koyak, tak ada apa kan. Kita kata tak apalah, tunggu sekejap, kita monitor, make sure semua okey, bagi masa 1-2. So selalunya pesakit akan kata, dulu saya perasan hari-hari, sekarang saya jadi saya perasan pagi tadi je, malam dah tak ada. Tahu tak? Ataupun bentuk dia makin kecil. So katakan kalau betul lah floaters tu dia duduk tengah juga, tak hilang. Ada tak rawatan? Laser ke? Ada, dia ada 2 rawatan sebenarnya. Satu laser, satu operation. Tapi terang biasanya tak ada orang doktor. Operation maknanya kan masuk tangkap benda tu keluar lah. Tapi biasa orang tak buat
lah. Kenapa? Sebab floaters tu sendiri, floaters penuaan tidak menyebabkan kebutaan. Ya, betul lah. So biasanya kita pun tak adalah galakkan because surgery is not an option kalau boleh kan. Apa yang kita selalu buat, ada satu lagi pilihan, laser. Laser pun boleh, tapi laser ni sedikit masalah sikit je dengan laser floaters ni. Dia bukan sesuai untuk semua floaters. Dia bergantung pada lokasi, bergantung pada bentuk. Kan, sebab teknologi laser untuk floaters ni dia masih baru. Dia bukan macam teknologi laser lasik. Apa yang laser tu buat dekat floaters sebenarnya? Dia boleh pecahkan floaters tu. Dia pecah-pecahkan dia. Tapi masalahnya dia adalah di mana dia ada banyak kriteria. Dia tak boleh buat untuk semua floaters. Bila kita cakap floaters ni, ramai orang bayangkan benda yang hitam bergerak. Ya. Adakah dia boleh dalam bentuk yang lain? Ya, doktor. Floaters biasa yang penuaan tu, dia akan bagi tahu bentuk dia lurus. Biasa lurus lah, macam rambut. Macam rambut, correct? Nombor tu bentuk bulat pun ada. Bentuk cobweb pun ada, kuat sarang labah. Kan? Ataupun bentuk nyamuk. Pun ada. Itu yang biasa pesakit akan kata. Bentuk dia macam tu. Kan, tapi kecuali kalau floaters disebabkan oleh kencing manis, floaters disebabkan oleh radang, dia kata macam banyaknya floaters macam air hujan. Kan, and then some patient dia boleh even cakap, macam darah, nampak merah. Baru ni saya pun dapat seorang patient, dia cakap, doktor, saya nampak masa saya batuk tu, saya boleh nampak darah tu memancut. Tiba-tiba itu patient tu kencing manis. Dia nampak, dia kata dia tengah gelap, tiba-tiba baru jadi pendarahan. Dan batuk tu kan pressure tinggi kan. So dia batuk, dia kata, doktor, saya nampak darah. Nampak darah tu. Memanjang masa. Berdarah lah, doktor. Memang berdarah lah kalau kencing manis. Boleh. Terus ni dia sebenarnya dia sebagai simptom ataupun tanda. Bergantung pada apa penyakit atau penyebab floaters. Kalau let's say floaters tu disebabkan oleh penuaan semata-mata, tak ada koyak, dia tak bahaya. Tak bahaya. Tapi jika disebabkan penyakit, kencing manis, jadi bahaya dan membutakan. Yang kenapa yang kita risau, kenapa saya nak share, sebab dia kebutaan yang sampai satu tahap tak boleh reverse. Bukan dia, maknanya dia kena detect awal, dia tak boleh tangguh. Dia macam cataract lain. Cataract kalau tak nampak, nak buat operation tahun depan pun tak apa. Tapi floaters tak boleh, doktor. Floaters kalau penyebab dia adalah penyakit, memang saya cakap patient, kalau nampak hari ni floaters, kalau boleh sehari 2 hari terus pergi. Sebab kalau dia adalah floaters yang penyakit, contoh sebab urat koyak, berdarah, kencing manis, kena rawat awal. But the longer you wait, risiko dia adalah di mana satu, rawatan akan jadi lagi susah. Nombor 2, takut tak boleh reverse. Kan, yang keadaan tak nampak tu takut tak dapat kan. So maksudnya nak bagi tahu, kalau cataract, ada penyakit mata ni yang kena jumpa awal, ada penyakit mata ni yang boleh tangguh. Tapi sebagai pesakit susah nak tahu kan mana satu. Betul, kan. So cuma saya selalu cakap pesakit, kalau ada isu mata je, sikit pun jumpa doktor. Sebab kita nak pastikan benda ni urgent ke tak urgent. Apa nasihat Dr. Musha untuk orang yang floaters dia tak hilang, hilang. Dia dah check dah, tapi dia tahu benda ni bukan bahaya, tapi tak hilang. Tak hilang. Nak macam mana? Sebab tetap juga di situ, macam ganggu kan. Mana-mana. Tapi lama-lama biasanya tak akan mengganggu. Sebab apa, dia akan duduk tepi. Dia sebenarnya bergantung pada karakter patient kan. That's why we assure, I kata, kalau nak buat operation boleh, tapi risiko tinggi. Kan, nak buat laser macam saya cakap, hanya pada floaters yang tertentu saja, which saya pun taklah sarankan kepada pesakit sebenarnya. Kan, sebab kita tahu nature, kalau floaters yang disebabkan penuaan bukan bahaya, tunggu sekejap, nanti dia akan hilang. Selalu dia akan jadi tak mengganggu. Pesakit akan tanya, that means I have to live with it. I kena bersama-sama dengan dia. Ya, bersama, terima. Unfortunately, sebab doktor, sorry, macam mak saya, dia baru lepas buat pembedahan katarak. Lepas tu sekarang ni dia menghadapi floaters pula, doktor. Sebab dia selalu cakap dengan lepas katarak. Lepas katarak, dia kata mama nampak mama nampak macam ada something kakak. So dia macam nak pergi check lah. Dia kata dia macam tak selesa. I rasa dah dalam 3-4 bulan dah juga dia patut bawa lah, doktor. Dia ada 2 situasi. Dan dia ada diabetik tau, doktor. Dia ada 2 situasi, di mana kadang-kadang lepas katarak boleh dapat floaters. Nombor 1, cataract tu memang tebal from the beginning. Contohnya cataract memang sejak awal dah tebal. Cahaya memang tak boleh masuk banyak sangat. Kan, bila dapat cataract operation, cahaya banyak masuk dalam mata, baru perasan floaters. Kan, maknanya floaters tu sebenarnya dah ada kat situ lama. Tapi sebelum tu cataract tebal, tak nampak. Kan? Tapi bila dah ada cahaya, dah nampak pula floaters. Kan. Okay, nombor 2,
lepas cataract operation memang kadang-kadang yang proses pengecutan gel tu boleh berlaku. Kan? Semua orang boleh berlaku. Some patient dia boleh berlaku awal sedikit. So maknanya kalau yang tu yang penting, kalau let's say lepas cataract operation semua cantik, tiba-tiba dapat floaters, memang kita kata patient jumpa doktor cepat sebab kita takut yang nombor 2 tu. Kalau pengecutan gel tu cepat, again don't have to worry so much. Maksudnya jangan panik. Kan, just dapatkan apa nama, saringan. Masalah setengah pesakit dia ingatkan cataract operation tu yang menyebabkan floaters. So betul. ada ramai cakap I tak nak buat dulu cataract sebab jiran I buat, lepas buat dapat floaters. Ada floaters, yes. Susah Siapa macam ada kita nak floaters convince dalam ada kata lain, tu. tak, kalau jumpa doktor mata biasanya kita akan tunjuk gambar patient tahu, okay, ni urat you cantik, so jangan risau kan. What is important is actually reassurance tu, kan, and then kita pastikan dan dia faham kenapa dapat floaters. Ya, dia faham. Oh, jadi saya kena bawa mak saya jumpa doktor cepat-cepat. Ya, marilah. Dia mana-mana doktor terdekat. Apa benda yang paling pelik yang Dr. Musha pernah dengar pasal floaters? Patient datang komplain pasal floaters. But this is an extreme case lah kan, jugalah kan. Boleh kongsikan? Bukan, ni extreme case di mana pesakit duk ingat benda tu berkaitan dengan dia panggil apa? Mistake. Bukan mistake apa? Black magic. Floaters. Orang buat. That is the first scenario. Saya pernah jumpa. Mitos dia. Dia kata nampak macam, dia rasa macam ada orang, something like that kan. Tapi and then dia dah suffer tu, ada sampai siap kena panic attack pun ada. Mungkin saya tak salahkan, mungkin patient tu ada underlying anxiety jugalah kan. But that was the extreme case yang mana bila kita tengok tak ada apa, dia ada floaters kan. So bila kita reassure a few visit lepas tu, dia jadi kurang sikit panic dia. Kan. That was the extreme case lah kan. Tak dapat lah. That's why saya kata kita cerita dia bukan nak suruh dia panic, tak. Katakan take the right memang step. terkejut kan. Sebab kita cuba nampak ada benda itulah. Kenapa saya kongsi macam ni? Sebab banyak patient yang datang bila tempoh urat dah lekang. Urat dah lekang. And then kadang-kadang urat lekang ni sebab pesakit kita, ialah semua orang lah sebenarnya, dia orang ada 2 mata kan. Bila kena satu mata, kita kata tak apalah, kita akan check lah bila-bila kan. Ingatkan macam rabun je nak kena tambah power. Tu yang common, ingatkan tambah power kan. Tapi bila tengok-tengok rupanya urat lekang. Bila urat lekang ni dia lagi lama simpan, lagi kompleks benda tu kan. Dan bila borak dengan patient kata kenapalah saya tak datang. Kan. Jadi kesimpulannya kalau nampak ada benda bayang-bayang apa, terus datang jumpa doktor. Jangan tunggu-tunggu. Bila dapat retinal detachment ni, biasanya pesakit akan bagi tahu, satu, dia akan datang dengan simptom flashes of light dulu. Kalau kita kata simptom kan, apa simptom of light itu macam-macam doktor. Okay. Kalau cerita pasal symptom of retinal detachment, biasanya pesakit akan start dengan perkara pertama, dia kata flashes of light. Itu simptom pertama. Cahaya. Maksudnya duduk dalam bilik gelap, lepak-lepak, tak ada buat apa-apa, tiba-tiba nampak macam cahaya terpisah, cahaya datang. Kan, itu adalah simptom pertama, flashes of light. Maksudnya dalam keadaan itu gel tu tengah nak kecut. Kita punya gel dalam mata cuba nak kecut, tapi nak tarik juga urat at the same time. So dia akan menyebabkan kalau patient dapat flashes of light tu biasanya berlarutan untuk seminggu, beberapa hari kan. Dan seterusnya, bila let's say katalah kita tak jumpa doktor ke apa, dia akan katalah akan berlaku ke koyak kan. Bila tarik tu jadi koyak, masa tu patient akan dapat floaters. Kan. So sequence ni biasa macam tu. So kalau pesakit datang kat kita, kita tanya dia, kalau dia ada floaters, ada tak flashes sebelum tu kan. Kalau dia kata ada, kita orang akan cari, make sure betul-betul tak ada koyak. Tu simptom yang paling awal. Okay. Kalau let's say patient katalah dia sibuk, tak dapat datang, dia biarkan, kadang-kadang bila dia kata dah lekang tu kan, pesakit kan kata, saya boleh nampak lagi terang, tetapi ruang pandangan dia sempit. Dia bergantung detachment tu berlaku kat mana kan. Contoh kalau urat atas tu yang lekang, dia tak nampak, dia nak turun tangga susah, bahagian bawah tu dia tak nampak, dia setempat je lah, atas bawah ke, ataupun contoh satu pesakit tu dia kata dia nak driving masuk parking space. Dia cakap kat wife dia kata kenapa parking space ni kecil. Dia akan nampak penglihatan dia lebih kecil. Ruang pandangan kecil. Tapi padahal dia kata, wife dia kata okey je, tak ada apa-apa. Padahal sebenarnya ruang pandangan dia sempit. Tapi dia kata dia tengok muka orang semua okey.
Itu tanda awal. Dan lamanya kalau kita biar dalam 1-2 hari, dia terus akan muka orang pun tak nampak dah. Terus muka orang tak nampak, lama-lama terus gelap terus. Dan benda tu bahaya dalam masa beberapa hari. Sangat cepat. Ada setengah pesakit tu dapat floaters pagi, tengah hari tu dah tak nampak. So dia bergantung pada pesakit. So nak kata simptom detachment ni kita nak kongsikan supaya patient tahu, bila nak ruang bila patut datang. Yes, it's not only about what you see, it's not about the vision saja, but ada benda-benda lain. Okay. Pasal detachment, katalah kita fokus kat detachment tadi kan. Kenapa saya nak cerita sangat? Because benda tu macam katarak adalah buta yang boleh kita boleh dirawat. Kalau boleh dipanggil reversible blindness kan. Tapi kalau retinal detachment, if you datang lambat, dia jadi irreversible blindness. Maksudnya doktor? Irreversible maksudnya kalau you datang lambat, you dah tak boleh reverse balik walaupun pandangan kita yang dah nampak buat tu. operation, Kebutaan tu kita tak nak reverse. kita tak dapat. So kita nak rawat peringkat awal sebelum buta yang terus cepat lah. kan. Sebab isu dia kalau berlaku dekat satu mata, sebelah lagi pun boleh. Dia boleh kena dua-dua kan. So kita biasanya take it very seriously. Whatever complain memang kita akan cari, pastikan tak ada tanda-tanda detachment ataupun koyak. So retina detachment operationnya adakah major? Major operation. Major operation. Kalau let's say patient datang peringkat awal, koyak saja laser, settle. Hari ni buat, esok settle. Tapi kalau kena operation tu ada dua cara. Okay. Bila kita kata, again saya selalu guna wallpaper come off daripada dinding kan. Bila kita nak lekatkan balik dinding dengan wallpaper tu, dia ada dua cara. Sama ada kita masuk daripada dalam mata, kita tolak wallpaper tu balik kepada dinding asal, rapat balik kan. Lepas tu kita gam koyak tu. Ataupun satu cara lain, kita tolak dinding tu, bagi dia operation rapat. dari luar. Operation dari luar, kita tolak dinding tu, masuk ke dalam, dekatkan dengan wallpaper tu. So dia tak kisah dari luar ke dalam, janji dia lekat balik. Betul. Tapi operasi itu memang kalau operation mata tu dikira a bit major. Sebab operation lebih lama, proses sembuh tu sedikit lama. Tapi kalau tak buat buta, so memang kena buat awal kan. So proses operation tu pula dia bergantung pada umur, bergantung pada koyak tu besar mana. Kan dah berapa lama. Elok jumpa doktor dan pemeriksaan lebih detail kan. So kalau cakap pasal risiko, saya selalu cakap patient macam ni. Kalau tanya pasal risiko, kita kena tengok kalau tak operate apa berlaku, kalau operate apa berlaku kan. Saya selalu cakap kalau kita operate untuk contoh retinal detachment kan, kita kata kalau kita operate insya-Allah bergantung pada keterukan. Kalau dia baru contoh, kita boleh kata insya-Allah 90%, 80% okey. Tinggi kan, tu. tinggi. Kalau tak operate 100% tak nampak. Tolong langsung. Dia maknanya ada chances memang tak sangat tolong tinggi. langsung. Tapi kalau kita operate, chances untuk buta juga maybe about 10% atau less than 10% kalau patient datang awal. Kalau patient datang lambat, kadang-kadang dah tak boleh bagi dah 90%, 80% tu kan mungkin just jadi like 50% semua kan. Tapi kalau tak operate lagi tak nampak. Lagi tak nampak, lagi bahaya. Betul. Doktor, macam daripada segi rawatan, mahal tak doktor? Macam untuk orang-orang yang kadang-kadang kan ada orang kat luar sana, Betul. dia orang macam fikir Mahal kan? mahal lah. Mungkin doktor Untuk boleh retina detachment ni, operation ni memang mahal daripada cataract. Sebab apa tau? Dia macam kita panggil keyhole surgery tau. Keyhole maksudnya operation retina ni satu, dia kompleks kan. Dia panggil complex surgery. So kita dah sampai satu tahap di mana kita tak perlu jahit. Some surgery tu kita tak perlu letak jahitan. Maksudnya halusnya lubang tu. Dan obviously kalau halusnya lubang, alat tu halus. Mahal dia dekat Mahalnya dekat lah. equipment tu. Correct. Kalau Equipment tu jadi mahal. hospital kerajaan ada tak perkhidmatan ni? Ada. Bagus yang pesakit kita. Saya selalu cakap, kalau let's say ada masalah ni, katalah duit adalah satu isu private, tak usah risau. Penduduk Malaysia adalah orang paling beruntung sekali sebenarnya. Kan, Sebab betul, apa? Betul. Kerajaan bayar. Kan? Kalau patient je. kata nampak, kita hantar. Okay, cik nak pergi mana? Nak pergi hospital kerajaan pun ada. Nak pergi, kita akan hantar. doktor akan bagi referral Kita akan bagi letter lah. referral. Lepas tu sama ada pergi hospital universiti pun boleh. Kan? Ataupun nak pergi private. Mana-mana pun boleh. banyak pilihan Ya, sebenarnya, banyak kan? pilihan. Okay, so nampaknya kita dah banyak belajar kan, Ya, Fah? betul, Dr. Helen. So yang Banyak. paling penting sekali Dr. Musha nak bagi tahu ni, floaters ni
dia kena check. Baru kita tahu dia jenis bahaya ke tidak. Kalau jenis yang bahaya, ada rawatan-rawatannya. Betul. Betul. Jadi Okey. jangan tunggu. Kalau rasa ada nampak benda dalam mata, terus dapatkan rawatan. Nasihat Yang doktor. doktor mata terdekat boleh tengok. Sebab dia memang semua orang akan, semua klinik mata dia ada equipment dia. Memang semua boleh janji cari doktor mata terdekat kan. Okey doktor, mungkin itu nasihat terakhir daripada doktor penutup lah kan, sebab kita dah tamat masa. Okey, jadi kepada para penonton semua, siapa-siapa yang ada soalan berkaitan floaters ataupun komen yang anda nak berikan, cadangan boleh naikkan komen di ruangan komen, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe dan share video ni supaya ramai lebih orang tahu tentang floaters ni. Anda tanya, doktor cakap. Terima kasih doktor. Terima kasih Dr. Musha.